Okey, baik. So sekarang ni apa yang anda lihat adalah kemeja Asia seperti gambar yang Awi dah lukis ni. Okey, so atas permintaan kita olah pola kemeja Asia menjadi kemeja yang lengannya jatuh kemeja yang lengannya jatuh. Okey, seperti di dalam gambar ni. So untuk lebih anda faham, okey, pastikan tengok dalam bahagian bulatan. So yang ni pun menjadi desain kesukaan remaja juga Okey, jom. Okey, pertama sekali Awi buat satu garisan ni sebab Awi nak terus potong bahagian atas, sebab Awi nak fokus untuk bahagian depan sahaja Okey. So kita dah buat macam ni. Yang ni bahagian butang. Okey, untuk bahagian butang. Dan kita potong bahagian bahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Potong bahagian bahu. Okay, teruskan sahaja macam tu. Okey. So yang ni bahagian leher. Ikut sahaja pola tu. So yang ni terpulang. Kalau siapa yang nak buat leher ni, leher apa, leher kemeja ni ada collar macam ni, boleh. Nak buat leher bulat, tak mau buat leher kemeja tu pun boleh, ikut suka Okay, labuh dia dah elok. Tapi kalau siapa yang nak labuhkan lagi, okay, boleh labuhkan ikut kepada kita punya keselesaan. Ini bahagian sisi. Bahagian sisi, basi dia buat sahaja 3 pun. Jangan besar sangat sebab nanti dia macam bila kita jahit tu dia berkedut pula dekat bahagian ketiak. Okay, so sekarang ni kita dah pun siap potong untuk bahagian depan untuk bahagian depan Okay. 1, 2. Okey, sekarang ni kita dah pun siap potong untuk bahagian depan. Okey. So yang ni pola bahagian depan. Dan sekarang ni kita nak potong pula bahagian belakang. So bila kita nak potong bahagian belakang, untuk bahagian depan ni kita lipatlah. Kita lipatlah macam ni. Okey. Dan sekarang ambil pola ni. So kita transfer ke kain untuk bahagian belakang. Macam ni. So mudah saja kan? Mudah je. Okey, daripada pola yang kita hampak dekat depan tadi, so kita ambil, kita letak pula dekat pola yang bahagian belakang. Okey. Dan pastikan bahagian ni lipatan. Lipatan sebab belakang dia tak ada, belakang dia tak ada apa ni kita panggil belahan apa. Dan untuk leher, jangan silap, tapi kita tebuk pula sekali. So ambil bahagian leher belakang ni, so terus kita letak dekat sini. Okey. Baik, sekejap sekejap, ada pembetulan. So bukan lipat dekat sini saja tau. Tambah lagi 3 suku kat ni. Tambah lagi 3 suku. Sebab yang bahagian depan dia ada selisih butang bagai. Bahagian belakang ni tak perlu. So kita genjak ke sini. Okey. Okay, kalau tak faham nanti boleh tengok berulang-ulang. Sebab Abi dah videokan untuk memudahkan. Lepas tu ambil pola bahagian belakang, terus sahaja letak macam ni. Gitu. Okay, so yang ni pun untuk memudahkan kita nak potong leher bahagian belakang. Okay, so faham kan? Okay, sekarang ni Abi nak potong okay, lagi tak faham, tengoklah berulang-ulang. InsyaAllah boleh faham. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So yang ni kita buat bahagian
belakang. Okay, terus habis macam tu. So ini untuk bahagian bawah. Ini untuk bahagian bawah. Okay. Sisi. Okey, sudah siap dan kita terus sahaja sambung potong tangan Kita sambung potong tangan. Okey, Abi nak ke sebelah sana sah. Ini kot sini sikit. Okey, so untuk tangan dia macam biasa. Kita ambil mana dia tadi? Yang ni. So kita lipat macam tu. So yang ni kita nak dapatkan terus kiri dan kanan kiri dan kanan. Okey. So pola kali. Okay, pastikanlah dekat tangan tadi tu. Dekat tangan ada tanda lipatan. Okey. Macam tu. So kita potong saja. Yang ni kita dah bagi basi tadi. Masa kita buat tadi, sambung-sambung tadi tu kan. So kita dah bagi basi dah kat dia. Okey. Jika tak sempat, nanti Abi akan videokan cara kita nak buat cuff dia. Okey, so siap Satu, badan depan. Tunjuk Sat, badan depan. Lepas tu itu dulu itu badan depan. Okey, badan belakang dekat atas. Kita letak pola depan tadi pergi ke sana dan last sekali tangan. Okey. So siap. Dan tinggallah proses